Nabi kata barang siapa yang berpegang dengan sunnah, okay, ketika berlaku pelbagai kerosakan pada umatku di akhir zaman, maka baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Contoh, dia tak semesti sunnah yang besar, kadang sunnah yang kecil saja. Contoh, tuan-tuan, Nabi kata anda tidak memberatkan umat aku kalau boleh. Aku nak sangat kalau umat aku ni bersugi setiap waktu solat. Jadi tuan-tuan, kalau lagi tadi tuan-tuan sebelum tuan-tuan turun, tuan-tuan bersugi, itu sunnah tak tuan-tuan? Sunnah. Dan amal sunnah kerana Nabi, kerana nak amalkan sunnah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dapat terus pahala 100 orang mati syahid. Kenapa dapat pahala 100 orang mati syahid? Sebab nak amal sunnah di akhir zaman tu tuan-tuan, terlalu susah.